Jom jamah cicit. Hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita jamah di kedai yang terpaling viral, terpaling kena beratur dekat keluar ni, iaitu Tea Garden. Restoran Tea Garden ni baru saja dibuka tau dekat Taman Tasik Indah ni. Waktu operasi dia daripada 7.30 pagi hingga 8.30 malam. Restoran ni besar, luas, selesa lah kalau nak ajak family ramai-ramai. Tengoklah tu muka adik Jamah, sebab seorang-seorang kan akak Jamah tak mana tak hilang. Baru famous sikit dah hilang dah. Ni antara makanan yang adik Jamah order tau. Banyak betul dia order. Betul, walaupun keseorangan tapi nafsu makan masih membuat-buat. Yang ni Hainanese chicken rice ball. Untuk nasi dia cukup rasa, lemak-lemak semua tu. Tapi untuk ayam dia agak masih sedikit. Tapi unik lah nasi dia, nasi kepal gitu kan? Ya, betul. Lepas tu tadi adik Jamah makan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung dia banyak udang, berasa pedas-pedas macam tu. Lepas tu ni pula mie rebus. Untuk mie rebus dia kuah pekat. Cuma rasa dia macam kurang pedas. Adik Jamah suka yang pedas-pedas sikit. Yang ni pula kari laksa. Kari laksa dia agak pekat. Lepas tu udang pun besar-besar juga. Bahan dia pun penuh. Dan rasalah lemak-lemak, santan. Lepas tu pedas-pedas dari sambal dia tu. Sedap-sedap. Yang ni pula baked herbal chicken with rice. Ayam dia sangat-sangat lembut. Lepas tu rasa perapan dia terasa sampai ke dalam. Makan pula dengan nasi yang kenyal-kenyal macam ni. Oh, memang kenyang. Tersandar. Kuah dia tu rasa macam mana? Kuah dia rasa rempah-rempah macam tu. Tapi tak kuat sangat. Okey lah untuk cerita tekak Melayu ni kan. Yang ni apa pula adik Jamah? Yang ni dumpling. Sebagai penggemar dumpling yang setia, adik Jamah approve dumpling dia. Yang ni pula Cantonese golden lava buns. Tengoklah tu dia punya isi dalam melimpah-limpah bila dibelah. Lepas tu lembut. Ini pula dia punya signature roti bakar. Tapi dia guna roti yang sihat tau. So kalau korang yang tengah jaga badan tu, datanglah sini untuk makan roti-roti yang sihat ni. Lepas tu yang adik Jamah makan ni roti gandum bakar 3 rasa tau. Dia ada peanut, dia ada kaya dan juga butter. Not bad. Lepas tu adik Jamah order minuman Hainanese milk tea, cendol dan juga kopi sikau. So antara banyak-banyak ni adik Jamah paling suka yang mana? Adik Jamah paling suka kopi sikau lah. Sebab first kali dia unik tau. Ada korang datang kedai kena buat air sendiri? Tak ada kan? Kat sini je ada. Lepas tu rasa kopi dia pekat. Siapa-siapa yang penggemar kopi wajib try ni. Yang ni antara frozen yang ada dekat Tea Garden ni. So kalau korang nak masak dekat rumah, nak buat breakfast ataupun minum petang ke, korang boleh beli je frozen dekat sini. Betul tu. Sebelum balik adik Jamah ternampak pula ada game. So adik Jamah pun main lah. Tak sangka pula hebat. Lepas tu dapat hadiah dan boleh claim. Ini adalah dia punya ubi rebus dan juga santan dan gula merah. Wah, bestnya. So korang jangan lupa datang Tea Garden Taman Tasik Indah. Bye!